Ni kisah benar yang saya beritahu. Ada seorang perempuan yang saya kenal lah. Dia, mak dia kaya. Mak dia nak anak dia ni kahwin dengan orang kaya juga. Ingat ni cerita zaman Piramli ke? Tak. Ni cerita zaman sekarang ni. Reality. Dia nak kahwin dengan orang biasa. Mak dia marah. Orang biasa ni kerjanya tak tentu. Dia kerja apa? Fotografer. Mana fotografer itu? Dia kerja fotografer, juru foto. Kemudian tiba-tiba dah lah jadi juru foto. PKP. Tak ada kerja. Mak menyampah tengok dia. Tapi Allah takdirkan maknya ni sakit terlantar, stroke. Tapi waktu mak dia stroke, menantu yang tak ada kerja ni, yang kata kerja tak tetap tadi, dia yang punggah pikul mak ni bawa ke bilik air. Tolong isterinya tu mandikan maknya ni. Tolong suapkan makan pada mak mertuanya ni. Pada ketika itu mengalir. Dengan ketika hayatnya lagi, ketika sakit tu dia sempat minta maaf pada anak, minta maaf. Anak mak sendiri pun tak ada sebaik suami kamu. Dan dia siap serahkan tanah apa ni, rumah yang dia duduk tu bagi dekat menantu dia ni. Bayangkan.